So sini cat hitam, sini kita cat lain. Diffuser dengan bumper seketui terus. Mantap. Liberty Walk. What's up? Part 2 hari tu aku upload part 1 kan. Aku punya kereta punya body kit, bagi korang tengok sikit-sikit kan. Hari ni dia ada dekat dalam aku punya Skyline. Nak make sure dia punya body kit bumper belakang dah pasang tau. Nah, nampak tak? Tapi hari ni dia busy tentang Supra dulu. Jom, boleh tengok. So ni kau ingat kan, ini kotak dia. Lepas tu bonnet dah pasang tau. Kau tengok bumper belakang dia. Hush. Nah ni bonnet dia. Bonnet Jepun. Okay, fiber Jepun. Nah, yang ini dia punya white body ni. 借那个什么来的？油桶油桶啊？怎样？去找我不懂有没有这边，等下我去找那个 under six 啊，做 exhaust，我就问他的那个摆冰，他的油桶，看有没有well 一直出来去了这边哦。well 一直点。不懂能不能车子还要割那个里面，割因为里面没有味道。没有办法，一定要割。它在这边里面是揪的关系。再磨了，到时候油过那个 epoxy， 这生铁吧，咯，现在。前面 GTR 的哦 ，GTR 这样扁吧没？薄薄的。会。三个啊，差不多3个多了，差不多到这边了，可以了啦。gila。Rim 我的到时候是应该是不用 spacer 不是？不用。sial. Kau tengok dia punya white body. Berapa inci tu? Macam ni. Lepas tu side skirt. Macam ni. Dia petak-petak lah. Belakang begitu white tu. Super silhouette. Dia memang kena begitu white. Petak sikit. Nanti siap-siap dia ada GT wing lagi. Lagi cantik. Oh my god. Special tu dia punya bumper dengan diffuser kan, dia seketui tau. Macam ni terus. So sini cat hitam, sini kita cat lain. Diffuser dengan bumper seketui terus. Mantap. Liberty Walk. Ni door visor carbon fiber. 谁最磨？ Oh, carbon. 这个上的时候到这里拿那个什么掉了。 Ni laju oh ni. Swiss Sport. Oh macam ni lah guys. Aku akan update bagi korang masa dia lebih kurang dah nak siap. Memang aku tak boleh tahan tentang nak tengok dia punya GT Wing macam mana. Alright guys, so part 2 lah. Sampai macam ni lah kereta aku. Anything aku akan ada lagi. Next time aku balik mai sini, mungkin dah siap dah. Sekali dia punya rockage semua ni. Right, stay tune. Sebelum aku end video ini, di sini kita ada sebiji Cool Racing Supra. Ni. Oh yo, cantik yo. Ini pun satu dream car aku lah. So ini kita baru jual. Okay, kalau korang betul-betul minat nak cari kereta kan, actually kereta recon ke, kereta second, kereta bawa directly dari Jepun kan, actually murah. Korang tengok dekat itu online kebanyakan mahal-mahal. Actually kita boleh dapat murah. Janji yang penting murah, condition padu, siap ada body kit siap-siap, masuk ke Malaysia direct daripada Jepun. Ni ada sign daripada original boss Cool Racing Ni Yamamoto Chiribirit. Macam ni. Cantik kan? Cool Racing body kit tau. Ini dari depan. Tengok nombor plate pun Jepun lagi ho. Steady ho. So dia punya white kan, actually dia tak begitu sangat white lah. Ini kalau untuk street spec korang nak bawa sampai Thailand, no problem. Harganya murah-murah. Tetapi actually dah sold out. So kalau korang nak cari sebiji macam example Liberty Walk yang build siap-siap ke, Pandem ke, Cool Racing ke, bukan saja kereta ni lah. Korang nak cari Swift, korang nak cari GR86, mari roja aku. Aku tolong carikan, janji korang happy. Alright, so kita jumpa di next videos. Bye bye.